Dua kali Ahok dapat momen yang dekat sampan, langsung makan di sampan itu. Sepanjang guide membawa mereka ke spot ini, dia belum pernah tengok Toman jadi seagresif ini. Belum pernah. Sampai hari ini. Orang lain tak Tak pernah. pernah. Ya. Ya, saya sering bawa orang Ah. mancing, hanya Ahok yang dapat itu. Dua kali lagi. Dia bawa orang mancing sini ya, tapi tak pernah ada yang makan depan bot. Lepas tu dia makan 2 kali lagi. Saya saja yang dapat. Mantap. Tapi untuk sampai ke momen itu, ada banyak benda yang kena faham dulu. Episod lepas, EXP melakar sejarah tersendiri. Pertama kali keluar Malaysia untuk EXP Spot Check. Perjalanan jauh dari Penang ke Bunut Hilir, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Hari pertama, strike memang ada, tapi semua ikan toman bukan yang dicari. Paling mengejutkan, tali Kevlar 200 paun lebih pun boleh putus. Ada sesuatu yang tidak kena. Terus. Ini kok Ahok ini sampai sini bukan di waktu yang benar-benar bagus lah. Iya nggak? Enggak, belum. Pak Agus dah peringatkan awal. Musim kerandang goblin sekarang kurang tepat. Tapi kami tetap masuk. Dan hari ini, kami cuba lagi. Sebelum hari ini bermula, mereka teliti semula apa yang berlaku di hari pertama dan ada satu benda yang terlepas pandang. Rupanya mereka casting sambil bot masuk melawan arus. Bila Toman sambar dan lari ikut arus, kelajuannya jadi 2 kali ganda. Satu dari tenaga sendiri, satu lagi dari bantuan arus. Reel tak cukup laju untuk retrieve hingga tali tegang dan Toman boleh buang gewang dengan mudah. Jika lambat hook set, gewang akan ditelan Toman lebih dalam hingga terkena giginya. Itu jugalah yang jelaskan kenapa Kevlar 200 paun boleh putus. Apa ni? Jika bernasib baik pun, hanya Toman yang kecil. Tapi dia fight punya jam ah. Jadi hari ini, strateginya berbeza. Ketika masuk ke dalam spot, tiada sebarang aktiviti casting. Fokus semata-mata untuk sampai lebih dalam. Casting akan bermula semasa perjalanan keluar. Bot bergerak ikut arus. Toman yang sambar terpaksa melawan arus untuk lari. Kelajuannya terkawal. Tali lebih cepat tegang. Dan peluang solid hook up jauh lebih tinggi. Pagi-pagi ni keluar hujan dan hujannya akan kuat. Dari semalam sampai pagi ni tak henti lagi. Apa boleh buat? Tunggu sajalah. Saya ingat senang kok Gopin mau dapat, actually susah juga. Orang tengok nanti, tahulah nanti apa yang susah. Okay, sekarang hujan pun sudah henti, let's go. Kalimantan Barat, Kapuas Hulu semakin hebat. Hari ini keadaan lebih mencabar dari semalam. Hujan yang turun sepanjang 2 hari berturut-turut sejak mereka tiba menyebabkan paras air naik dan arus lebih deras. Bila paras air naik, ikan tidak lagi berkumpul di laluan yang biasa. Mereka bergerak masuk lebih dalam, ke dalam hutan, berselerak, jauh dari kawasan yang senang dicapai. Ini adalah tanda yang tak bagus untuk target kerandang goblin. Tapi apa yang best hari ini dah? Ada matahari. Ya, selama hari kita tak nampak matahari macam ni. Yang dikatakan sungai sini ikan suka panas. Kalau tak ada matahari, mananya ikan akan malas. Nanti kamu cakap walaupun air mungkin susah lah, tapi ada matahari, so mungkin itu masih satu tanda yang bagus juga. Terus sekarang kita pergi cari sungai yang air cantik sikit, bukan air macam ni. Air macam ni memang
payah. Peluang masih ada, cuma kena kerja lebih keras untuk jumpa mereka. Satu keputusan dibuat, masuk lebih dalam dari semalam, cari air hitam. Kerana di kawasan yang lebih dalam itu, dalam air yang lebih gelap dan lebih jernih, ikan yang mereka cari sepatutnya masih ada dan lebih aktif. Sekarang kita sudah kena ada satu perjalanan lagi sampai spot. Airnya agak laju dan sekarang ada pokok kita kena potong. Baru kita boleh masuk. Agak susah masuk. Seram tengok spot macam ni. Mantap. Nampak spot macam ni, susah kan mau mancing. Mancing tu bukan susah, dapat ikan bukan susah. Yang paling susah apa tau? Nampak boat macam ni, panjang tau, tapi dia boleh control dengan elok dalam spot macam ni. Tu memang respect lah untuk kat kita ni. Memang pandai dia orang bawa boat. Oh, panjang tau ni boat, 20 kaki lah. 8 meter. 8 meter, panjang, tapi boleh control dengan elok. Hari ini mereka bergerak tanpa Pak Agus. Dan ada sebab yang spesifik. Untuk masuk lebih dalam ke dalam hutan, bot perlu seringan mungkin. Setiap kilogram yang dikurangkan bermakna bot lebih fleksibel melalui laluan yang sempit dan penuh halangan. Pak Agus faham. Dia undurkan diri demi manfaatkan misi ini. Kali ini kami terpaksa handle segala halangan di spot sendiri bersama Abang Walex. 3 jam untuk ke destinasi yang sama dengan semalam, tapi lebih dalam. Laluan yang harus ditempuh juga lain tahapnya. Ranting tebal, dahan tumbang melintang, pokok rendah dengan duri tajam di kiri dan kanan. Dan duri-duri itu tidak pilih siapa yang mereka cucuk. Tengok guys, tengok. Tengok dalam tu macam mana mau masuk. Tapi boleh. Guys ni boleh bawa masuk, nampak. Boleh masuk kah? Saya tengok dulu tahan dulu. Okey. Kalau tak boleh masuk kita balik je. Tengok macam tu. Challenge lah. Okey. Tengok dia sudah berpeluh. Tapi satu benda yang konsisten sepanjang perjalanan ini, guide mereka. 3 jam dalam hutan, laluan yang mencabar, panas dan lembab. Mentaliti dia tak pernah goyah. Stamina dia tak pernah kelihatan jatuh. Respek yang datang bukan sebab diminta, tapi sebab dibuktikan di lapangan. Sudah berpeluh, terlalu banyak potong. Siap. Sudah tak tahu berapa kali kita potong kayu macam ni. Tapi air laju, air tinggi. Ikan tu ada nampak kesan, dia dekat lalam hutan sekali, itu. Semua air banjir dah sekarang. 3 jam kemudian, air bertukar warna. Dari keruh kepada hitam. Arus yang lebih deras jadi tanda mereka sudah masuk jauh ke kawasan yang lebih dalam. Ini tempatnya.
tiba masa untuk berpatah balik dan mula casting. Selepas dekat masuk spot ni ada selalu pakai 3 jam macam tu lah, potong-potong slow-slow jalan. Wah. Dan penuh dengan kayu muka pun semua kotor. Akhirnya sampai dalamnya yang agak luas. Harap ada. Kita harap ada rezeki ni. Ada. Hui. Tolong. Tak ada lah, seekor saja. Jom. Saya ingat kerandang tau, sebab dia makan slow. Saya ingat itu piang. Sebab dia makan slow, makan tak laju. Kemudian nampak dia mari macam toman. Piang suka tempat macam tu kan? Suka. Betul. Saya ingatkan target kita tapi bukan. Nampaknya saya nampak dia berbayang itu toman. Daripada hari pertama lagi, mereka dah guna beberapa jenis kewang untuk target kerandang goblin. Antaranya soft plastik, buzz bait, soft frog dan spoon. Tapi untuk spot hari ini, soft plastik EXP Dominator Z antara yang dominan untuk kegunaan target apa-apa jenis ikan yang tak pasti dari sebarang kemungkinan, lebih mudah masuk tempat heavy dan berpotensi dengan teknik skipping. Tiada cara lain, tiada gewang lain. Walaupun soft plastik kecil lebih sesuai untuk kerandang goblin, tapi sangat susah lakukan teknik skipping untuk melepasi spot seperti ini. Gewang buzzbait EXP Dual Fan juga akan digunakan apabila sudah dapat tahu keberadaan ikan di situ. Strategi hari ini adalah hasil daripada pembelajaran dari hari pertama, iaitu di episod lepas. Ada. Hah? Ada tadi dia tarik. Tak ada lagi dah. Solusi. Tak ada dah. Lucut. Ikan tak ada lah. Lucut. Guys tengok. Memang susah mau mancing. Kita halus mah. Dia halang so kita sampai jalan. Terus air baling sini. Dia sampai sini belum makan. Terus air orang sudah dekat depan. Air sentap pun sudah tak kuat. Saya pun sudah lepas. Apa ni? Siapa? Kalau tak, aku boleh turun. Ni hok yang ada brand lah ni hok 26 ringgit kan 27 ringgit. Ni nombor 6, hok nombor 6, kangkang juga. Susah payah mau baling, susah payah mau masuk spot. Susah payah ikan nak makan. Tapi kangkang pula. Sakit hati saya. 4 jam di spot. Bukan 4 jam yang mudah. Setiap ranting harus diparang sebelum boleh casting. Bot sangkut dengan kayu besar bawah air, kena tolak dengan pendayung. Oh ni ada kayu. Biar aku. Okey. So gewang cetok. Oh air
nak sangkut. Kena susahkan kita punya guide dulu. Guide terjun selamatkan giwang yang sangkut bawah air. Tengok. Salam lama. Apa dah? Wah, thank you. Ayo, mental lah. Sama-sama. Okey bro. Okey. Mantap. Di sini, cabaran datang dalam semua bentuk dan dari semua arah. Halus macam tiga pun ada ya. Ayo, ho. Hantam terus. Jangan kendor. Hantam terus. Ayo. Wah, fight. Wah. Ya. Yo. Yes. Yes. Mantap. Mantap. Tuhan hebat. What a good fight, guys. Rupanya jangan pening kalau nampak halus macam ni. Dia ada juga 66 cm. Tapi dia punya file mantap, padu. Okay, Reel Sonis tali Imo Plus 30 lb, Rod Burst 2 6x6 10-20 lb, dan giwangnya Duo fans, ada 2 kipas, so dia menghasilkan bunyi yang padu. Gak cakap dia orang mau buat sayur, so kita pun ambil balik bagi dia orang lah. Kalau I selalu cash di desa, tapi kalau boleh bantu dia orang, kita ambil balik lah. Boleh buat sayur. Kampung Maya ada orang. Nanti I show you kampung kita yang kita duduk Maya Shopnya malam. Dan apabila buzzbeat keluar, sesuatu berubah. Toman mula menyambar bertubi-tubi sampai akhirnya satu sambaran betul-betul kena selepas bertukar ke soft cluster. Yo. 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 Ayo. Jangan kasih kendor, bro. Yo. Size. Besar. Ini pakai ni. Dan toman besar berjaya didaratkan. Yes! Ya! Hey, mantap kawan. Kalimantan hebat. mantap, non hebat. Walaupun kali ini kita Mali punya jam cuaca tak cantik, air tinggi, air keruh, tapi kalau tak kira macam mana pun tetap usaha rezeki akan sampai juga. Dia punya mungi tu. Inilah momen yang dicari-carikan untuk para pemancing, kan? Betul. Okay. Teman macam ni dekat Indonesia saiz macam ni. Panggil apa? Babon. Babon. Saiz babon. Besar babon. Ni saiz babon.
2 kali Ahok dapat momen yang dekat sampan, langsung makan di sampan itu. Orang lain tak Tak pernah. pernah. Ya. Ya, saya sering bawa orang mancing, hanya Ahok yang dapat itu. 2 kali lagi. Dia cakap apa tahu? Sini dia bawa orang main orang mancing sini lah, tapi tak pernah ada yang makan depan bot. Lepas tu dia makan 2 kali lagi. Saya saja yang dapat. Mantap. Kita ambil gambar, lepas tu rod kena pokok jatuh sebab ada air jalan mah. So rod setelah jatuh air, lepas tu tambah tak ada tam. Bilang, guide, tolong turun cari jam. Mantap. Mantap. Thank you. Ya, sama-sama. Tadi tatam tengok. Tatam so air tak boleh angkat. Strike dengan pakai rod bus 2 714 LV 6 kaki reel Julius tali 15 20 LV reel Dominator Z. Ni dah ikannya. Ya. Toman air Delus Kalimantan Kapuas Hulu. Mantap. Ni guys, kita bagi saya minum. Ni tambah energi mana cakap. Fresh sikit orang. Air kratum. Saya tak tahu air apa lah. Tapi TO lah, rasa TO ais lah. Dia rasa sebiji dengan TO ais. Pahit. Rasanya agak pahit. Enak buat badan. Enak buat badan. Best, mantap. Walaupun hari masih terang, keputusan dibuat untuk bergerak keluar lebih awal atas sebab keselamatan. Angin semakin kuat, hujan boleh datang bila-bila masa. So kita sekarang buat keputusan untuk balik. Kita tak boleh stay dekat hutan macam ni terlalu lewat. 12 kena keluar. Sebab perjalanan masuk susah dan takut nanti ada apa-apa cuaca macam mana. So kena balik awal. Dalam perjalanan keluar, casting masih tidak berhenti. Maka dari sini, mereka masih ada kesempatan terakhir. Mangkuk. Kalau masuk sebab rotan sangat banyak, so memang risiko senang sangkut. Oi, okey, dah. Sangkut lagi. Tak boleh buat apa semua. Okey. Jap. Boleh tarik? Boleh tarik tak? Tak boleh oh. Hah? Seperti belakang. Okey. Lepas. Mantap. Nuan hebat. Airnya terlalu deras, bro. Oh, dia punya fight padu. Dekat spot macam tu, dalam tu. Ping. Wah, saya ingat. Heavy cover, super heavy cover. Size juga lah ni. Yang mau buat
saya. Dan saya juga ni. Saya nak cari yang kerandang dekat Indonesia, tapi semua teman disebabkan air laju sangat. Gap pun cakap kerandang tak suka air macam ni, dia akan masuk sampai hutan yang tenang ni. So I cuba skip, tapi teman pula yang makan. Tapi layan jugalah. Hasil kali ini membuktikan strategi mengikut arus yang mereka figure out dari episod 1 memang berkesan. Semua toman menyambar lebih tepat dan solid. Tambah lagi sambaran terjadi sampai depan bot, menjadikan perlawanan kali ini yang paling ganas. Walaupun masih belum dapat kerandang goblin, tapi saiz toman yang berpotensi lucut oleh kerana saiznya dapat didaratkan dengan lancar. Panglan, baliklah. 5.30. Okey. Balik. Dah sekarang tengok Fula lewat. So, saya cadangkan kita balik. 5.30 tu mas agak-agak, kalau dekat Malaysia boleh cakap sudah dekat pukul 7 lah. Jadi tengok gelap, kita balik, start enjin balik lah. Tapi ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar tangkapan yang dibawa balik dari hari ini. Tujuan sebenar EXP datang ke Indonesia bukan hanya untuk memancing dan bukan hanya untuk kerandang goblin. Ia untuk memahami bagaimana spesies cana hidup di sini, bergerak di sini dan bertindak balas di sini. Kerana maklumat itu yang akan membolehkan EXP mencipta produk yang betul-betul efektif untuk pemancing Indonesia. Bukan sekadar bawa masuk apa yang dah jalan di Malaysia. Walaupun EXP berpengalaman di perairan sendiri, mereka tidak pernah anggap Indonesia sama. Lain tempat, lain kondisi, lain sifat ikan. Dan kalau EXP nak buat produk yang relevan di sini, mereka kena belajar di sini dulu. Bukan buat andaian dari jauh. Disebabkan hal inilah, mereka datang ke Kalimantan bukan melalui Sarawak yang dikatakan lebih dekat, tapi melalui ke Jakarta untuk menghadiri sesi brainstorm bersama tim EXP Indonesia sebelum ke destinasi. Oh, sini ada kedai. Ada. Kita mesti tijak di sini. Tijak sini. Kedai runcit, rangket. Ada kedai. Kedai kecil lah. Oh. Ini sate yang ada. Halo. Ini supnya kan? Ini sup. Sup kak? Ada keringnya. Okay. Ini mie goreng oh. Goreng ah. Itulah kalau mau pakai sup ni. Ini sup. Labi lah. Dia orang nak dapat labi-labi. Tak apa, nampak. You, besar. Besar. Ya dibuang dulu air bang. Tak apa. Mana nak kayu-kayu pet kayu. Air dibuang dulu. Dibuang ni apa ya? Pernah kan dia buang suka. Suka buang. Tapi abang tak apa lah, boleh lah nampak. Labi-labi. Nampak lah. Ya, Lagi besar lah di Burani ada so. Halo. Manis ni rasanya. Oh, penat hari ini dan teman hari ini kita tak cash and release sebab dia orang mau buat sayur nak. Ada besar. Nak bakar ke asam pedas ke pun tak tahulah. Nanti kita rasakan toman sini sedap tak. 3 ekor toman hari ini. Semua ada saiz. Masa memasuki spot 3 jam dan masa memancing hanya 4 jam semasa keluar spot. Dan guide sendiri akui sesuatu yang dia belum pernah cakap kepada pemancing lain sebelum ini. Kepuasan yang dibawa balik hari ini lain nilainya. Kerana ia datang dari pengalaman yang dibina, bukan dari kebetulan. Adakah episod seterusnya jadi jawapan untuk trip kali ini? Nantikannya dengan klik subscribe dan turn on notification channel EXP Fishing. Kita boleh try khas pipi merah iaitu piam yang hanya ada di Indonesia. Semakin hebat. Apa? Kan orang selamat. Cuma selamat.